satu response daripada Pakatan Harapan kenapa mereka kalah. Ya, jadi apabila saya membaca dan juga mendengar sidang media itu, yang message yang dihantarkan oleh Menteri Besar Selangor dan juga Khalid Samad ialah kami kalah kerana ada naratif perkauman dalam kempen PRN di Negeri Sembilan. Dan bagi saya rasa it works both ways. Kerana sebelum ni mungkin Pakatan Harapan pun ada manfaat ataupun benefit daripada laungan mungkin secara indirect di mana mereka kata pengundi bukan Melayu mesti bersatu supaya boleh mendapatkan kuasa yang lebih. Tetapi sekarang apabila ada penyatuan parti Melayu dan juga pengundi Melayu untuk BN dan PN, naratif tu mula macam berubah sedikit. Ya. Saya nak tanya.